Saya ada ceramah ni, ada akak-akak ni belum lahir lagi. Ada yang sekolah rendah lagi. Ada mak dia dengar ceramah Ustaz Kazim. Sekarang anak dia pula dengar ni. Aku dengar ceramah Ustaz Kazim ni, kamu belum beranak semua. Orang tanya, Ustaz, puasa ke tidak? Puasa. 2 jam setengah ceramah tak ada apa? Tak ada apa. Alhamdulillah, Tuhan bagi sihat. Jalan merata, tak ada buka puasa lagi setakat dia lah, melainkan sakit. Jadi tuan-tuan, amalan dia untuk kekal, cergas, nombor 1, doa ataupun ayat Quraisy. Nombor 2, ais. Saya tak minum buka puasa dengan air. Kita pula yang tu lah, kalau boleh meleleh dekat jak tu Ustaz. Kemudian besok pagi dahagalah. Nombor 3, nasi. Saya ambil nasi. Tapi saya tak ambil nasi tengah-tengah panas. Waktu berbuka tu, saya makan nasi yang dah sejuk. Bukan nasi yang menggelegak panas, yang berasap berwak-wak-wak. Dia menjadikan kita lambat lapar dan kekal kenyang. 3 ni saja amalan yang saya buat.